Semula. Apa tu barang kita semula ni, Cikgu Anisha? Okey. Tak tahu. Ni apa? Tahu tak? Ni apa? Ni kertas. Ayah ni apa? Kertas. Tisu. Okey, nampak tak kat depannya ada apa? Ni apa ni? Kertas. Okey, ni lah barang-barang yang kita semula nanti. Kita ada kertas, kita ada kaca, kita ada plastik. Plastik shower lah. Plastik kan, shower kan dia tu buat daripada plastik. Kalau kita nak isi barang, kita isi dalam. Dekat kita pergi kedai pakcik belakang kan. Kita bawa, kita pergi apa? Kita bawa, kita beli aiskrim. Kalau beli aiskrim, kita masukkan dalam kelas panas. Kaca tahu tak? Tahu tak kaca? Itu cawan. Cawan kaca. Kaca tak jatuh? Kaca. Jatuh kan? Kita tak main kaca kan? Nanti luka pandai. Aina tahu tak? Betul? Okey. Betul-betul. Tangan kat tabung. Dia jatuh. Okey. Kita nak pakai kasut dulu. Mana kasut? Mana kasut? Ambil kasut. Okey, betul. Okey, tak. Pandai. Okey, nampak tak? Kita kat mana? Kita kat mana? Kat mana? Dalam rumah. Okay, hari ni kita nak cari apa? Kita cari apa? Kita kata apa? Kita cari kertas. Mana ni? Kertas. Kaca. Pandai. Lagi plastik. Pandai. Bagi aku bagi hadiah bersama. Okey, cepat. Okey, 1, 2, 3. Tengok sikit dulu. Lepas. Apa nak potong kaca? Pandai, Naina. Okey, bagi dekat Cikgu Anisha. Masukkan dekat mana satu? Masukkan mana? Apa? Oh my god! Wow! Kita buat apa tadi? Kita buat apa hari ni? Kita tak ni. Ni apa? Ni tak kita buat apa tadi? Apa? Kertas. Kaca. Plastik pandai. Okey, cikgu nak tanya, kita boleh ke buang sampah rata-rata? Tak boleh. Kenapa? Kuat sikit, tak dengar. Cikgu tak dengar lah. Nanti ikan besar. Nanti selain ikan, kenapa? Nanti penuh. Pandai. Okey, itu cikgu hari ni. Terima kasih. Bye. Ni apa? Atuk. Gambar apa? Gambar mana? Atuk. Okey, ini pula. Ini siapa? Siapa tahu ni? Nenek. Nenek lelaki ke perempuan? Pandai. Nenek, pandai. Ni pula? Ayah. Ni apa? Ayah. Okey. Ni pula? Mama. Okey. Siapa ada kakak? Angkat tangan. Awak ada berapa kakak? Yo. Aina ada kakak? Tak ada. Awak ada kakak? Okey, kakak lelaki ke perempuan? Perempuan, pandai. Ini siapa ada abang? Awak ada berapa abang? Dua. Abang lelaki ke perempuan? Abang lelaki. Tunjuk gambar tu. Abang lelaki. Kakak apa? Perempuan. Pandai. Okey. Ni siapa ada adik? Saya. Awak ada adik baby ke? Ayah. Awak ada adik? Ini. Aina ada adik. Okay, teacher akan bagi seorang satu kertas. Lepas tu kena lukis keluar dulu, okey? Lukis adik, lukis mama, lukis ayah, lukis atuk, lukis nenek juga tau. Tahu, semua kena lukis. Dalam keluarga tu semua kena lukis kat sini, okey? Nah, ambil seorang satu. Nah. Okey.
kakak. Ini siapa? Marisa. Ni Marisa. Ni siapa? Siapa? Opa. Siapa? Adik. Adik. Okey, okey. Aifa pula. Tunjuk kamera. Tunjukkan kaca kan. Tunjuk. Okey. Cantiknya. Okey, lukis apa tu? Tunjuk. Oh, tunjuk. Okey, depan. Okey. Mama, abang, adik, pandai. Okey, Aina, ini pula. Tunjukkan teacher. Ini lukis apa tu? Lukis apa tunjuk? Lukis apa tu? Dia lukis apa? Ayah. Itu? Adik. Tu? Kakak. Ibu mana ibu? Ibu tak ada. Ayah tu tak lukis ibu ya. Okey, okey. Tak apa. Okey, tepuk tangan untuk diri sendiri. Good job. Kawasan. Kita cari dekat kawasan tu kan. Dah susah nak cari sampah. Jom kita cikgu. Hari tu kita ada belajar apa? Siapa yang tak? Ingat tak? Apa? Abang. Okay, siapa ingat kita buat apa hari tu? Apa dia? Kita buat apa hari tu? Kita hari datang tu kita orang buat tu. Hari tu kita warna apa? Kita bikin apa hari tu? Siapa ingat? Nah, kita bikin apa? Bapak. Kita bikin apa? Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Betul tak? Betul? Ada abang. Jadi kita panggil tu apa? Keluarga pandai. Buat apa? Buang sampah. Buang sampah. Putih sampah. Masuk kat dalam tong gitar. Pixel. Wah. Semula. So hari ni kita nak buat aktiviti dance. Mari kita nak cuba dah. Jom kita buat. Nak. Jom.
Jangan sampah. Jangan buang sampah merata. Nanti alam sekitar kita tercemar. Nanti ayam tiba-tiba termakan plastik. Mati. Plastik banyu. Bandar. Ya. Kita kena kitar semula bahan ni supaya kita boleh pakai semula. Kita tak membazir. Sekarang ni kan cuaca panas. So, kalau tak ada pokok-pokok, kalau pokok-pokok kena tebang untuk dia buat kertas, kita jadi panas kan? Kita banyak cepat demam. Kalau kita tiba-tiba kena stroke apa, masuk hospital. Tak nak ke? Tak nak kan? Sebab kita kena jaga alam sekitar kita. Ya. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Kita kena menjaga kebersihan. Okey? Okey, itu cerita hari ni. Bye. Okey, siapa ingat minggu lepas kita belajar apa? Itu aktiviti yang pertama. Yang kedua, yang kedua. Itu buat apa? Kalau apa? Pandai. Pandai apa? Okey, ni apa? Ya. Siapa dia? Okay, hari ni kita nak ulang kaji apa yang kita dah belajar. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okey. Cikgu nak tanya. Ni siapa? Bapak. Pandai. Pandai apa? Ni siapa Ainan? Ayah. Okey, ni ayah. Okey, ayah apa kerja apa? Jambu batu. Bawa jambu batu. Ayahnya kerja apa? Kerja. Motornya nampak. Okey, yang ni siapa? Ibu. Ibu ni? Ibu. Ibu kerja apa? Mengenai jambu. Ibu Aina? Tak kerja, duduk rumah. Masak untuk Aina tiap hari lah. Okey. Yang ni siapa? Atuk. Atuk. Ibu ada atuk lagi tak? Ada. Aina ada atuk lagi tak? Okey, ada. Cikgu dah tak ada atuk. Cikgu lah. Pakcik tu bapak saya. Terakhir sekali. Pandai. Apa ada nenek lagi? Ada. Ada nenek? Ada. Okey. Ini siapa ada? Kakak. Oh, siapa ada kakak? Kakak awak ada berapa? 2. Pandai. Aina? Aina lah kakak. Aina lah kakak. Aina ada adik kan? Okey. Ini? Abang. Abang. Aina ada abang tak? Ada. Epa ada abang tak? Berapa orang? 2. Mulai. Ini? Siapa adik? Okey. Adik nama siapa? Adik nama siapa Aina? Marisa. Marisa. Ayah, Ayah. Adik lelaki ke adik perempuan? Aina? Marisa adik lelaki ke adik perempuan? Perempuan, pandai. Okey. Siapa ingat kita buat apa minggu lepas? Siapa ingat? Apa? Mewarna? Melukis. Pandai. Mewarna dan melukis. Tengok ni. Ni siapa punya ni? Siapa yang buat ni? Epa. Aina pandai. So hari ni kita nak buat lagi sekali. Boleh? Untuk yang terakhir. Betul. Yang terakhir. Kita dah tak sudah. Ada rezeki kita cuba lagi. Okey. Wah, cantiknya. Okey, hari ni kita belajar apa? Melukis. Melukis apa? Melukis apa?